Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni sambil ronda-ronda dekat kampung, saya nak tunjukkan juga dekat korang proses pembangunan rumah di kampung. Rumah ni belum 100% siap tapi dalam proses lagi. Nama pun proses kan? Sambil-sambil tu kita nak menjawab jugalah pertanyaan daripada netizen. Pertanyaan ni walaupun dia berunsur negatif tapi kita just ambil yang positif-positif je, okay? First, ada yang kata dekat saya, hanya orang miskin saja yang pilih untuk duduk di kampung. Sebab apa? Sebab diorang tak mampu beli rumah dekat bandar. Sebenarnya pernyataan tu sangat-sangatlah salah. Ya, tak kisahlah orang miskin ke, orang kaya ke. Kan, kalau dah suka duduk kampung, dia akan usaha tau untuk duduk kat kampung. Ingat apa? Buat rumah kat kampung murah ke tak? Sama je harga dia. Beli tanah 100,000, 150,000. Tak termasuk lagi. Nak buat rumah ni kos sangat-sangat tinggi ya. Even rumah tu 2 bilik je. Kos tetap tinggi. Macam rumah ni masih dalam proses. Okay, masih dalam proses. Korang nampak lah belum cat. Semua tu belum lagi. Tapi kalau korang nak tahu, rumah ni pun nak buat kos dia tinggi juga. Ya, kat Malaysia ni kan korang kata yang duduk kampung ni miskin kan. Tapi saya jujur sejak saya start besar, memori-memori lama yang saya ingat kan, saya tak pernah nampak orang yang buat rumah kat kampung, dia ambil kayu, dia buat dari kayu. Dia ambil papan, dia buat dari papan. Saya tak pernah nampak. Dulu time kecil, time 3-4 tahun, time tu ada. Tapi sejak umur start remaja lah kan, tak pernah nampak lagi macam tu. Memang semua rumah batu. Walaupun nama dia rumah tu dekat kampung, lokasi rumah tu kat kampung, tapi rumah tu still modern, still lawa. Okey, macam ni rumah yang saya tunjuk dekat korang kat video ni, ni rumah kampung tau. Bukan rumah taman, rumah kampung. Tapi desain dia modern, lawa kan. Semua macam tu. Yang ni lagi satu, yang ni pun dalam proses pembinaan lagi. Tapi yang ni pun modern. Tak ada kan kayu-kayu? Ada nampak kayu kat sini? Tak ada. Yang ada pun untuk proses pembinaan sahajalah. Lain semua rumah batu. Okey, semuanya okey je. Tak ada yang teruk pun. Jadi, korang jangan nak kata yang duduk kampung ni semuanya miskin. Tak. Benda tu salah. Benda salah kita kena bagi tahu salah kan. Takut ada orang lain yang dia salah faham. Betul tak? Dan rumah-rumah semua ni, semua rumah baru lagi. Yang ni tak ada penghuni lagi lah. Kiranya rumah ni masih dalam proses. Ada setengah dah siap dah tapi tak ada penghuni lagi. Yang tu kita pun tak tahu kenapa. Mungkin tak jumpa penyewa lagi kan. Sebab kat Malaysia ni selalunya satu orang, dia bukan ada satu rumah. Kadang dia ada rumah taman dah. Saja beli tanah kat kampung. Lepas tu buat rumah, jadikan rumah tu sebagai rumah sewa. Macam tu pun banyak juga ya sebenarnya. Kalau korang nak tahu. Yang ni pula, rumah ni masih dalam proses pembinaan. So, korang nampak, first step diorang akan ratakan tanah dululah. Benda ni pun sebenarnya mengambil masa yang, saya tak tahu lah kalau kat kawasan lain sama ke tak. Tapi kalau kat sini kan, saya duk perhati, dah dekat berapa hari dah. Nak dekat seminggu dah duk still buat benda yang sama. Mungkin sebab cuaca siang panas, kejap lagi malam hujan lebat kan. So, mungkin tu kot patutnya kenapa lambat sikit. Rumah sebelah tu pun dinding dia tinggi dah. So, dia banyak je sebenarnya kan. Ramai sekarang ni rumah kampung. Walaupun rumah dulu tapi dia modify. Modify tu macam mana? Dia ubah suai. Mungkin dia tambah bilik, tambah dapur, tambah itu, tambah ini. Walaupun rumah dulu-dulu cantik dah, besar dah. Tapi kadang ada yang renovate. Dia renovate dia. Tukar colour baru ke, tukar langsir baru ke, macam-macam lah. Ikut cita rasa owner. Ikutlah cita rasa orang yang rumah tu dia punya kan. Kita nak sewa tak boleh, tidak. Dan kalau korang nak tahu juga, kalau orang miskin saja yang duduk kampung, kan mungkin kampung ni ada rumah kayu je semua. Tapi sekarang ni, kalau dah tadi saya duk tunjuk tak ada pun kan kita jumpa rumah kayu. Memang tak ada. Janganlah sengaja mencari kesalahan. Janganlah sengaja duk kata orang kampung ni miskin. Korang nak tahu tak? Rumah kat kampung,
orang-orang yang duduk kampung ni, ada setengah yang dia ada bisnes sendiri. Usahawan yang berjaya tapi rumah dia still dekat kampung. Itu bukan bermakna dia tu miskin, dia tak mampu nak beli rumah kat taman ke, kat bandar ke, bukan. Tapi sebab dia suka suasana kampung. Sebelum saya pernah bagi tahu, kampung ni ada vibe dia tersendiri. Vibe kampung, vibe bandar memang jauh beza ya. Kampung ni dia lebih kepada tenang. Okey. Dia macam tenang je. Bandar pula, saya tak nak kata bandar tu riuh. Tapi bandar kan dia sentiasa ada orang. Siang malam penuh. Kampung tak? Kampung time petang je budak-budak keluar main. Lepas tu nanti tenang je. Ada udara segar, boleh bercucuk tanam. Semua boleh buat sendiri. Memanglah buat sendiri pun. Tapi kiranya macam tak ada orang kacau apa semua tu. Tapi kampung ni, lagi satu yang saya suka tentang kampung, semua orang ramah. Kiranya tak ada pun orang yang duk buat muka kat kita. Lagi satu, kalau kita duduk kampung, satu kampung tu kita kenal tau. Kita kenal sekali dengan anak dia kerja apa, anak dia sekolah kat mana, semua kita kenal. Tapi berbeza dengan bandar, bandar ni dia jenis macam tak sibuk hal orang. Kadang nama jiran pun tak tahu, betul tak? Kan? Saya macam pernah duduk kat dua-dua kawasan. That's why saya just bagi pendapat saya. Saya just bagi perbezaan yang saya dapat lihat dengan mata kasar saya. Okay? Bukan nak buat perbandingan, nak kata bandar tu tak bagus ke apa ke. Tidak, tak ada langsung niat macam tu ya. Semua rumah, semua orang, tak kisahlah kat bandar ke, kat kampung ke, semua lawa. Semua bagus-bagus. Okey, yang tak bagus tu mulut orang yang kerja nak membandingkan je. Yang kerja nak cari kesalahan orang je. Dialah duduk kampung sekalipun. Biar kata je kami miskin. Kalau kami ni betul-betul dah kaya, memang kaya dah. Korang kata kami miskin, memang tak akan berlaku apa-apa perubahan pada kami pun. Kami still okey je pun. Tak menjadi masalah bagi kami ya. So, korang pun janganlah lebih-lebih kan. Nak tanya boleh, nak tanya soalan semua boleh. Saya jujur, semua tu boleh. Tapi, janganlah sampai berunsur hinaan. Semua tu janganlah, tak mahu sampai macam tu. Okay? Nak tanya baik-baik. Tak payahlah nak tiba-tiba ada setengah netizen. Kan dia main komen, dia kata gini, oi, dasar miskin yang duduk di kampung semua ni miskin. Dia kata macam tu. Sedangkan dia pun tak tahu apa yang dia cakap tu betul ke tidak. Lepas tu kadang bila saya reply dengan cara sedikit, macam kasar kan. Dia akan marah, dia akan kata, tak payah tak payah marah-marah. Betul. So, jadi kat situ saya pula rasa bersalah. Macam saya pula yang salah kat situ. Tapi tak apalah kan. Nak buat macam mana. Sebab tu saya kata, kalau boleh tanya dengan cara yang baik, kita akan jawab dengan cara yang baik juga. Betul tak kan? Okay. Jadi okey dan semua sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.